ligamen koyak. Ada 2 ligamen koyak pelali dan 1 tendon. Maknanya 3 lah. Okay, one day tu jatuh. Lepas tu ingatkan kaki tu serius je macam biasa, diurut. Tapi tak juga baik. Urut lagi, tak juga baik. Bila jalan tu tak sampai setengah jam dah sakit. Lepas tu fikir-fikir, urut tak baik ni, kena pergi jumpa doktor ni dah. Okay, pergi jumpa specialist kat SUKM. Doktor kata, okay, kita kena buat ultrasound dengan MRI. Okay, kita buat ultrasound dengan MRI, lepas tu dapat result. Bila result keluar, dapati tendon 1 koyak, ligamen 2 koyak. So, doktor kata, ligamen ni memang tak boleh baik ni, unless you kena operation. Tapi operation kan susah kan, sebab nak kena MC lagi. Kita kan kerja MC lama. Tapi doktor kata ada option. Okey lah, option kita cubalah. Doktor kata option dia PRP. Okey, cuba PRP lah. Kita cuba PRP. Okey, masa tu pun ambil darah kita, lepas tu proses, lepas tu injek balik dekat kaki yang sakit tu. Lepas tu, okey, masa tu pun dah sebulan MC. Lepas MC start kerja balik, tapi still tak baik juga. Sama juga. Bila jalan banyak pun sakit juga. Okey. Tak betul. Okay. One day ada satu klinik tu, dia kata, jom datang mak dia di Saturday. Dia kata, ada apa? Ada buat homeopati pasal BE ni, dia kata. Naik. BE? You punya sakit kaki tu bila tu? Sakit kaki hujung tahun 22. Lama tu. Lepas tu Naik kata, jomlah cuba kita nak buat homeopati, nak cerita pasal BE ni. Okay lah, tak tahu apa-apa, just pergi je lah, join. Lepas tu harap-harap apa yang ni okay lah kan. Lepas tu pergi just sign up, belilah pants dengan stocking. So pakailah stocking tu, pakai stocking lah, juga lah pakai stocking. Tapi makin hari makin okey, makin hari makin okey, sampailah sekarang. Alhamdulillah, kaki tu bila jalan banyak tak rasa sakit lagi lah. Biasanya bila bangun pagi tu nak letak je kat lantai kaki, bila bangun tidur, ya Allah, rasa nak nangis, rasanya sangat sakit. Tapi sebab kita gunakan BE Alora Pants dengan socks, lepas tu makan ciruto juga, Alhamdulillah sampai hari ni, Alhamdulillah. Maksudnya bila you masa dah pakai ni dah, you pakai macam mana? Pakai pergi kerja pakai. Maknanya you pakai waktu siang malam? Siang malam. Maknanya almost 24 hours. Yes, betul. Okay. So lepas dah pakai tu, benda yang pertama you rasa lepas pakai? Mula tu sakit dia. Gua ni pakai pun tak rasa pun apa-apa. Tapi makin lama dia makin kurang, sampai ke hari ni, Alhamdulillah. Yang doktor cakap tak boleh baik tu? Yang doktor cakap kena operation, Alhamdulillah tak payah operation. Alhamdulillah. Nak kena MC 3 bulan pula tu.